5 individu diambil keterangan oleh pihak polis bagi membantu siasatan insiden kebakaran yang meragut 2 nyawa di sebuah rumah teres 2 tingkat di Jalan Tenang 14, Taman Damai Jaya, Skudai awal pagi semalam. 5 individu itu membabitkan suami kepada salah seorang mangsa, jiran dan pemilik kediaman. Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad berkata kes berkenaan diklasifikasikan sebagai laporan mati mengejut SDR dan siasatan masih lagi diteruskan bagi mengenal pasti sekiranya wujud sebarang unsur jenayah. Pihaknya juga masih menunggu laporan penuh daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM berhubung punca sebenar kebakaran. Setakat ini yang kita boleh sahkan dia adalah punca kematiannya adalah akibat daripada kesan terbakar lebih kurang 45%. Terdahulu, impian seorang pekerja kilang untuk menimang cahaya mata sulung pada Ogos ini tidak kesampaian apabila isterinya yang hamil 3 bulan maut dalam kebakaran. Dalam kejadian kira-kira jam 5.28 pagi itu, mangsa Wan Nur Khairani Wan Nur Zaini, 21 tahun, ditemui tidak bernyawa di tingkat atas rumah berkenaan. Seorang lagi mangsa Muhammad Syarizal Yap, 22 tahun, yang juga penyewa bilik dan rakan pasangan itu turut ditemui maut.